orang Mesok. Allah pandai mencari piti. Lalu dia je. Kalau nak pandai mencari piti, dia jangan belajar Mesok. Tak ada orang berpiti, dia minta-minta. Sagan awak. No, kalau Allah pandai mencari piti, nak faham Mesok orang. Kau menang tempat tangan, lebih besok cek. Itu kerajaan. Tukang pacik itu yo. Kalau nak pandai lah roh. Yo je no. Dia nak menyampaikan je no. Awang nak menangguang nanti no. Tak cakap nang orang. Kalau orang pandai je piti pak abek. Ya tu minta ya. Tak ada minta tu menceluk ni. Tapi kenapa orang tu nak lah? Itu episod orang tak ada batang. Kadang-kadang itu 2 batang capik-capik ni jadi ya. Cik. Ekor dia ganggam cik. Tu kan memang celuk sengaja. Memang esok pun awak kau pandai menjadi piti. Kalau nak pandai nanti lah menjadi piti suruhlah selangkah. Aku tu kadang lah esok. Cuma sepanjang lah pandai menjadi piti tu. Tak pandai ke lah tu. Bisa lero kan nak lapis lah. Itu kerajaan. Dia kecil nak bengi. Itu kan tak ada nak makan. Berarti kalau masih sekolah, nak boleh besok dah pergi orang pandai mencari duit. Di mana lah pandai mencari. Agak lah piti dia agak orang gaek tu. Dia agak kau belanjuang lah. Sudah itu mentuna adik-adik yang piti nak semua kini mau je kata wana. Ajo ada show je ni. Malah piti lebih. Baca onjak kita ni. Berjalan kata kalau piti ya. Tu bang. Mana jalan ni? Boleh dicari ya lebih kanti banyak jalan kaki. Kini awak sana. Nama Nabi piti no lanjor san tu na la mau je yang kita ni. Nak orang nak awak ada. Dan orang lenda dia anu jangan. Atau dia kau sebelum dia. Ya begini ni. Kalau dia betina hari sekuro, menangi roh. Tataruan talu biko beri jalan ni no taru orang juang bayi aja. Ini jalan je. Jadi kalau lah pandai mencari piti, harap besok dia pergi ya. Itu ya. Kena jadi menciluk duduk anak agak salah dong memandang ah. Ya berapa orang bengi cua. Berapa orang bengi cua. Nona bisa je no paling ke rokok ni paling kan no. Pemakan banyak beri rokok no paru pemakan no. Gini no. Buku. Kalau bisa ini dekian. Lebih suria. Sansu gudang garam. Nama je rokok. Ada itu no.